immigration. Kita bertanya kita dah masuk Thailand punya border. Thailand lah. So sekarang kita dah berjaya keluar dari immigration. Ya, lepas tu kita kena hati-hati sini. Kita tangga apa kita kena. Ambil money weh. Continue straight for 10 minutes to. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah berada di Thailand. So this is my second time. Diorang ni yang gajah punya. Ini tak masuk betul-betul lagi. Dia dah sepadan ni. Sebab tu semalam syok sangat dalam hotel sampai lupa nak pergi isi minyak kereta. Kat Thailand mahal lah minyak kereta kan. Yang saya isi minyak sebab malam-malam lupa sangat nak isi minyak kat pada besar. Lepas tu tak buka-buka, pukul 7 pagi baru buka. Nak masuk Thailand awal tak sabar. First time isi kat Thailand. Dekat Thailand punya. Ni ada orang yang tak pergi dia dulu. Aku tak ada kot. ชอบกับข้าว ทีเดียวแล้วก็เราจะดิบนะคะ แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีของให้ช็อปแล้วก็อะไรกันให้ได้นะคะ แล้วก็ที่ประเทศของเราไม่ว่าจะเป็นน้ำเต้ Mom's scared. Dah taruh tipu kawan. Tak lah, kita Cafe Maison lah depan tu. Jom. Halal tu. Ya dah. Ini kami semua sangat lapar. Masuk border pun dah dalam pukul 6.50 pagi macam tu. Memang tak makan apa lagi. Dengan cari stesen minyak kan tak buka kat Padang Besar. So, kafe Amazon tutup. Jadi kita breakfast dekat 7E je. Dia rasa harga barang orang mahal juga kan. Kalau saya nak pecah. Ya, negara dia. Mana tak lihat? Tak ada mutuk lah. Okay. Rasa dia macam mana? Coklat? Rasa dia enak. Sedap. Rasa macam kan. Hidup yang baru. Tengah panas kan? Oh, tengah panas semua kan? Main dah macam juga. Sama? Oh, macam lain. Tak pernah dia bagi burger. Spicy chicken burger. Black pepper. Tidak. Kereta. Panas ni. Enak. Nak ada? Tak boleh. Kasih cepat air betul. Tidak ke tak? Sedap. Sedap. Oh, dah start ramai datang. Nampak tak? Enak. Gale. Ini penampakan dua orang wanita mengejar kami. Lihat tu ini. Ni. Setiba yang di Thailand, hati-hati dengan orang ni. Sawadikap. Kita sekarang nak pergi minum kat kafe. Okey tak? Okey. Mandi je. Bukan nak kena plate di sini. Dapatlah juga merasa pergi ke Cafe Amazon. Dah buka pun yang dekat sini pun cawangan. By the way, kita orang hanya minum sahaja sepanjang berada di Thailand di Cafe Amazon ni. Kita orang hanya minum je tau. Ais latte dan juga caramel macchiato. Alhamdulillah sedap. Kita orang tak pernah makan. Dan setahu kita orang makanan-makanan yang macam kek je semua tu tak halal ya. Lupa kita orang juga ada minum air ais matcha je. Okey, sedap lah juga. Sekarang ni kita kat Cafe Amazon. Actually, I think ni cafe yang famous kot kat sini. Kat ni semua orang tak ramai. Berdua kat sini banyak orang Malaysia. Mana yang orang Malaysia je lah. Sini. Air oleh ais latte.
Duit berapa? 20 bat. Okay, bye. Saya berapa bat tu? 20. Tapi dia besar juga dia ada macam tempat duduk batu-batu. Okay lah Cafe Amazon ni. I think this is my first time lah ikut Cafe Amazon. Siapa yang beli Cafe Amazon? I'm not sure, you pergi tanya lah dia dekat sana. So this is the coffee. We order the latte. Tengoklah bas rombongan. Ya. Nanti kita ambil gambar. Ya. Sini. Pergi hanya tidur kat tempat kita orang tu. Sebabkan Cafe Amazon punya cawangan kat sini sangat cantik, jadi kita boleh lepak-lepak kejap, buat video, ambil-ambil gambar. Kita ambil video dulu. Okey, cepat ambil gambar. Oh, mau itu sini. Laju Iman, dia ke kiri. Oh damn, kat mana lah Allah Rasulullah. Dia orang memang laju lah. Dia orang memang laju. Yang kecil-kecil tu je. Pack kecil-kecil macam mana. Oh, kita api lalu kat depan. Itulah ni tengok pun tahu dah. Inilah hanya model grab bang. Kita naik depan ni. Iman betul Iman tutup dia. Saya tutup kot, tapi hari tu ada jugalah orang naik yang biasa. Mak Sawadika mesti apa sama sejahtera kan? Selamat datang lah. This is Hana. Baik. Kadang-kadang kan, kita masuk negara dia tengok kereta kita tu macam kita pun tengok kereta dia. Wah, tak ada ni. Abang tu yang pergi satu halal dia tak? Dia tengok apa benda nak makan. Sampai ni pun. Tak. Nasi sekali dengan makro. Dia buat padang lah. Setiap kali kita orang berhenti dekat traffic light, mesti ada orang jual bunga. Rasanya untuk kuil je kot. Bunga apa tu? So, this is Thailand. So, banyaklah saya ikut dalam kereta sebab motif pun buat vlog kereta masuk ke Thailand. Jadi banyak saya saja je lah record dalam kereta. Salah. Malaysia lah tu tembak lah. Kita membawa kereta Malaysia masuk ke Thailand. Sejauh mana ya kita nak pergi? Lamalah kita nantikan. Masa ni kita orang nak pergi ke temple sebab tahun 2016 kot atau 2015 actually I dengan kakak-kakak I dah pernah pergi Thailand, tapi masa itu kami hanya menaiki ETS. So sampai Thailand ni memang hanya ambil tuk-tuk lah. Jadi pernah nak datang sini naik tuk-tuk je, berhentikan kat pintu masuk tu je. Lepas tu kita explore sendiri, jalan kaki naik turun bukit. Jadi ni first time bawa masuk kereta. So terpinga-pinga nak naik macam mana, nak pergi mana sebab signboard je pun dalam bahasa diorang memang sangat tak faham. Jadi nampak je kereta kat depan tu. Kita pun follow sajalah. Just nak explore dengan budak-budak ni pula. Ini kita parking bawah. Lepas tu kita tengok kereta boleh kat atas. Kita pun naik dalam kereta. Rasanya tak boleh parking kat atas tu. Apa gambar? Itulah hotel kita jadi. Kita dah stand tak? Tisu dah ambil je. Nak pergi toilet tak? Tadi kat status cakap nampak rumah. Ayah. Okay, pandai record nak tunggu tu.
Imah, kau main lah Imah. Saya dah Jatuh lah, rilak je. Jom, kita landas. Hati. Okay, dah lah. Ni, Dah. Ni, ikut ni. Apa? Cable car. Masa ni dah saya sangat teruja nak pergi toilet. Saya tak tahulah masa tu kan keadaan je seperti mana. Here. This one cable car. Toilet je terlalu kotor weh. Nak muntah. Masuk perempuan nak muntah, masuk lelaki nak muntah. Terlalu nak muntah lah. Kotor gila muka kotor. I think that's masjid. Saya rasa. InsyaAllah masjid juga cantik. Kita nak jalan di sana.ฉันเสกลายมนต์สะกดมนต์ปลายรักกูหลงกูเอาแต่ความเพ้อหากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปหาจะเสกขาดท้ารักเพียงแต่กูอมมันเลยคือน้อยเธออย่าไปหลงรักใครรักแต่กูคนเดียวคนนี้ไม่ว่าจะทำมาอะไรก็นึกถึงแต่กูไอ้นึกถึงแต่กูรักกูหลงกูมันลึกสักกระเซงรักที่เซงลงคนอย่างเธอมันอันตรายเพราะว่า Ola, punya Ola. รักจากปากเขาเธอแต่คนจะกินกันนะไอ้เบ้าหน้าฉันไม่ดีเท่าไรแต่ฉันนั้นรับประกันว่าฉันเป็นคนใจแต่เธอเป็นรักก็ไม่มันเข้าไม่เป็นไรเพราะฉันจะโดนสาย Gila, kenapa dia rasa sama ni? Dia suruh kita tempat tak boleh parking sini kot. So maybe kita kena, maybe tak boleh parking. Tengok toilet kat bawah. Bawa lah macam ni lah. So, Hati yang lari je ni bang. Thailand. Lari tapi dapat nombor 1. Hujan-hujan tau Hati lari. Hati je. Kita orang duduk tepak ni lah. Duduk main ni tu. tadi dia orang semayang kat sini. Duduk ketuk tu, duduk ketuk. Cak mana Bangkok? Bye-bye. Bangkok tak nampak di sini. Jumpa lagi. Mampat sangat ah bandar dia. Dia macam sesuatu country yang sangat padat. Ya, kita syukur lah. Straight je. Tu, tu. Turun je lah. Tengoklah belah-belah sini. โอ้มันลึกสักกระเซงรักที่เซงลงคนอย่างเธอมันอันตรายเพราะว่าไม่ได้เดี๋ยวใครมาสนอยากได้ยินคำว่าที่รักจากปากเขาเธอแต่คนจะกินกระทะจะลองท้องให้ฟังทุกคนแต่มันได้ผลนะไอ้เบ้าหน้าฉันไม่ดีเท่าไรแต่ฉันนั้นรับประกันว่าฉันเป็นคนจะจริงใจแต่เธอนั้นยังไม่รักก็ไม่มาเข้าไม่เป็นไรแต่ระวังด้วยนะ Oh, budak-budak. Oh, hari ni Sabtu Ahad Dah tutup lah. Tutup mah. Ni apa nama masjid ni guys? Oh, masjid Jamek. Oh, Songkla. Songkla masjid. Itu masjid Jamek. Kita nak pergi toilet tu. Saya cakap toilet surau. Surau masjid. Ni masjid Songkla nama dia. Tengah jalan, pergi toilet tu kita jalan jap. Nak pergi depan ni. Depan tu ada air kapur ke? Tapi masalah kita orang tak cakap apa. Berapa? Ha, 8. 25. Baik. Boleh? Yang letak duit Malaysia tahulah harga. Kalau tak nak kena convert kan. Murah lah. Kalau betul pun ramai dancer ke? Ramai orang menjaga sini. Ya. Ah, Kalau dia banyak. ya. Okay, kita beli air kelapa tadi kat sini. Ni harap jaga kebersihan. Ada aja bahasa Melayu ke. Oh. Alkohol syarat. Apa ni tulis? Ni je pun, tak payah habis. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak tadi tak Melayu kan? Kita nak makan kat sini. Kita hari ni tak buka. buka lah. Memang kan? Kita dah sampai. Lebih mana? Wow. Itu. Ini dia. Lu bulu dekat atas. Dia macam nesta. Dia palang kat sini.
Yang itu belakang. Anjing. Mana cakap dah mak lah ni. Ya, dia pergi sana. Dia takut kita. Kita buat biasa je. Kita buat biasa je. Mak ada tulis. Memang buka lah. So dia kata 10.30. Open kat sini ke tempatnya tak function ke? Tutup kedai ni tak boleh. Mak buka kunci kereta sekarang. Terus dia kita masuk je. I love vibe kat sini. Comel gila. Memang begitu paling tak ni mak. Sebab kacau ke? Buka je lah. Cepatlah. Dia tak ada. Sabar. Sini. Tak dia dia tak datang. Tak nak. Tak nak. Lagi ada anjing. Mak pun ada macam tu. Satu pula atas. Cukup panggil. Satu buka. Makanan biasa-biasa je. Macam mana nak tahu sini ke? Tak tahulah. Selera orang kan. Orang kata biasa je. Nak try boleh lah. Sawadikap. Sampai dah dekat sini. Ya, cantik kan lah. Sekarang ni kita dekat ni. Sekejap ni, tom yum noodle telur. Cinta tengok ada tak lassi macam kat lassi ketam tu? Oh my god. Lassi ketam. Kita rasa dia memang. Ada seorang tu seorang. Tapi nak pedas seorang. Pedas. Kita beli sebab comel. This one macam interesting. Comel ke? Ni dah ni. Ni dah ni. Buka ni macam ni. Dah, ini kena share dulu tak? Apa benda ni? Macam ni apa? Bagi dia besar dia tak? Yang ni tak makan. Ni dah ni. Aku kaya dah telur merah. Belum merah? Ya dah. Belum merah? Telur kek. Oh tak makan dia sikit. Tak dia. Tolak tak sini. Kita beli ni. Ini kita pergi makan. Kenapa dia tak boleh connect dia punya Bluetooth? Makanan. So, kita apa? Bisa sedih. Kira ni PL lah. Seafood. Alah very. Bau sedap kan? Terima kasih bang. Apa? Fishball. Noodle. Tom yum. Sotong. Telur sotong. Mana telur sotong? Tu. Dalam tu. Masuk telur sotong. Tu telur sotong? Dalam tu. Oh dalam tu. Yes. Sedap ni. Telur. Yes. Sedap. Banyak. Belum banyak. Mana makan lagi? Itu pula makan lagi Zora. Makan dulu. Tak makan yang tak ada limau tu. Empat tak? Is it manis? Manis tak? Tak kan? Kita cakap dia tak gula. Ini tom yum seafood. Siapa tadi? Tulang. Tulang. Tolang. Ni sotong telur macam tu. And nasi sotong. Ada juga tu.
Sebelum balik KL, bajet makan dulu. Dia yang dia. Rasa? Sampai dulu tu bebek. Tak pedas pelik tak? Betul lah. Tidak. Awak saya terkejut lah. Kak, kan makan kan? Cantiknya mati tu. Tak makan. Sekolah ada. Sini besi untuk ke atas. ฉันไม่เข้าใจค่ะ ฉันจะเสกลายมนต์สะกดมนต์ปลายรักกูหลงกูเอาแต่พร่ำเพ้อหากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปหาจะเสกขาดท้ารักเพียงแต่ โอ้มาลุกตะกะเซงรักจะเซงลงคนอย่างเธอมันอันตรายปล่อยไม่ได้จะได้มาโซน Itu lah. Semua pun ada pasport. ก็จะจริงใจแต่เธอนั้นยังไม่รักก็ไม่มาค้าไม่เป็นไรแต่ระวังด้วยนะเพราะเธอจะโดนคุณสา 4 orang. Bagi tu je. Okey. Dah sih. Up to floor 1 parking straight. Tak nampak. Boleh record ke tak boleh record dalam ni? Setengah mall kan tak boleh. Sekejap tu. Kita kena scan dekat situ. Perangai tu tak sabar. Abang ingat sini tu. Abang dah dekat sini. Okey, apa dulu? Nak pergi ni show H&M. Tak, ni saya pergi toilet jap. Okay, so sekarang ni kita jalan dekat dalam Central Hut guys. So malam tak? So bye.คุณพี่มีกี่ชิ้นคะบ๊ายบายเดี๋ยวมือ5อันนี้คืออะไรคะโชว์ว่าซื้อเพลงใหม่มาอ๋อไม่ใช่พี่ก็จะได้ถูกพี่เก่งมากน่าจะใช้ถูกด้วยนะคะได้บอกว่าใช้ถูกนะคะนี่จะเขียนหัวอีกค่ะคุณพี่เอาเก็บแชร์แล้วคุณพี่เชิญเลยค่ะนี่เลยกระเป๋าลายน้องเจิดน่ารักมากนะคะนี่คะเราแจกกันต่อนะคุณพี่คะได้2 รางวัลอุ้ยคุณคะเอาน้ำมาใส่ด้วยเอามาใส่ด้วย2พี่อะไรบ้างคะคุณพี่ก็ได้แล้วคุณพี่ได้แล้วใช่ไหมคะคุณพี่สกิปบอกคนข้างขวาได้เขาก็มาตอบแทนจะก่อนอยากจะรู้ว่าประกันของธนาคารกรุงเทพเนี่ยเขามีอยู่2 โปรดักต์มีอะไรบ้างพี่คะเร็วพี่คะเป็นชิ้นไส้จ้ะเป็นชิ้นไส้แค่เอาไปดิที่กำลังยกโทรศัพท์ที่มีเคสสีขาวถ่ายรูปแมสคอตเราอยู่รับของรางวัลไปเลยวันนี้ใครที่สะพายกระเป๋าสีครีมมีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ที่กระเป๋ารับรางวัลไปเลยวันนี้ใครที่ใส่หมวกสีเทามีเป้สีเทากางเกงยีนรับรางวัลไปเลยมีไหมวันนี้ใครที่แจกมีกี่วันวันนี้ใครที่มีลูกอยู่ในรถเข็นแจกกันแบบวันนี้ใครใส่เสื้อในสีชมพูสะพายกระเป๋าสีดำมีแจ็คเก็ตสีดำกางเกงสีดำรับรางวัลไปเลยแจกกันเหมือนอยากรีบอยากแจกวันนี้ใครใส่เสื้อสีดำสะพายกระเป๋าสีดำจูงมือแฟนที่ใส่เสื้อสีขาวมาItulah ini. Ni apa?
Kita boleh masuk island dan apa. Cakap boleh. Buat sini kat bawah ni. Jayu ni. Itu buat sebelah tu. Jalan. Mana? Oh tu tak nampak sangat. Mak dah beli dah? Tak nak Tak tahu. Masam Ini yang buah orange yang berkerah. Bukan orange tau, orange. Buah orange. Oh, macam sangkut lah juga ya? Tak macam alat ni, alat rumah ke baju ni. Hatnya. Bukan hatnya. Cago. But I want kecil je lah. carrot. Kita orang first try. Isha want to try the powder ni. Wow, too white. Mesti bunyi ni nak. Ya. Tanya. นอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปหาจะเสกขาดท้ายรักเพียงแต่กูอมมันเลยก็กึกกึยกึกกึย Guys, saya beli cooking and I buy dekat Taro Fries. Duduk sini sekejap. Setting for the Taro. Comel. Rasa apa sedap ke? Misha sedap tak? Ada sedap tapi yang manis mana? Oh, Ishan. Ini ya? Kita beli orange juice juga. Muka kedai ni. Dia dekat dengan Boots. Tak tukar duit je kat sini. Cup neck hai. Dia tukar duit. Aroy mak mah? Syah, aroy mak. Tidak lah tu. Pergi Jasper. So, we are now looking. Oh my god. Sampai jiwa. Kita tengok baju. Dia apa? Ada apa ni? Oh. Syah. Malaysia dah penat. Dan ramai. Oh my god, I'm gonna go with this. Okay. Beauty room. Oh my god. Oh. ไม่ว่าจะทำอะไรก็นึกถึงแต่กูนึกถึงแต่กูรักกูหลงกู Ya, motor dengan kereta. Ya Allah. Wah, bawah tu even body ni sudah perlu buat make up. Kita nak duduk kat bang. Kita duduk kat sini. So, tak tahu lah safe check-in ke apa ni. Ready?
Wow. Okay, nice. Okay. Okay, thank you. Thank you. See you again. Thank you. Thank you. Ooh, this is the toilet she's left. Ini ini kan pintu masuk. Ikea juga dia beli cantik lah. Okay, ini katil. Okay, sekarang And then review dia macam ni, insyaAllah. Cantik-cantik.ฉันจะเสกลายมนต์สะกดมนต์ตรายรักกูหลงกูเอาแต่พร่ำเพ้อหากินนอนไม่ได้ ni gula biasa memang ada gula lain ni. Kita dah kata Bismillah. Bismillah. Ni version. Okay, sekarang kita dengan siap nak pergi ke apa tu betul? Garden apa? Garden Lee. Garden Lee apa tau? Nak makan-makan je, jalan-jalan. Apa sih nak Kalau rajin, I vlog remove handphone nak bateri nak habis. Tak record dah. Bedak yang ni. Baik ke Macam mana tuang ubat? Mak balik tengok buat sesama. Sinilah. Saya kena makan ubat Misha. Saya tekak. Batuk. Keluar minyak dulu. Ni makan ubat pula. Ubat semua pula. Baik bawa semua ha. Dengar. Ni lift. Ini. Tadi satu daripada parking tak boleh. Jom. Faham. Kita duduk level 3. Dah. Tadi masak tadi daripada parking. Tahu. Tavi. Benda tu. Tak warna apa? 188. So now we are waiting for tu sampai dah. Yeah, ni. Menunggu Grab. Okay, kita tak tahu kenapa dia senyap. Jom. Oh, there is the Grab. Macam tu. Okay, duduk dalam ke? Map over there. One. Yeah. Sorry. Not this one. I see. Nice car. Cantik pun buat party. Cantik kereta tu. Pemanduan dia sangat berhemah kan. Aku biasa ambil tukar lah kot. Sangat slow pemanduan dia. You, multi direct. Dia beri tak? Solat kat mana? Solat kat jalan. Itu. Nampak? Kat mana-mana boleh solat. Dah gila mak tengok. Ni dia tunjuk. Sabar. Alaku. Saya tengok abang. Tak pastilah. Sabar je. Tengok je abang. Ni dah beri dah. Tak ada bunyi. Balik tu cuba tanya. Tutup lalu tak? Tutup tengok apa yang tadi 14 kan? Oh ya. Okay. Saya lah boleh tak? Oh ni. Dekat sana hotelnya. Macam ni lah bang. Tutup. How much lah tutup biasanya? How much tutup? Tutup how much? Start 20 each. Oh, 20 baht. 20 baht. For one. For one person. For ringgit. How many people are you? 4. Oh, 80 ya? 80 sampai dekat hotel lah. Oh ni ramai untuk sini. Prop house lah, cantik prop house lah. A lot of massage. Abang ada pentas Yeah. Yeah, allow here. This are intel. Orang cakap macam tu je agak. Yeah. Next time you horn. In Malaysia we horn. Horn. Ni tengok baju-baju sini Izzat. Kanan ni cantik tu. Imam nak balik nanti. Mika cantik lah baju t-shirt dia. Kan? Beli. Ni halal ni. Mana halal ni? Oh, this one lah, belah kiri. Nisa yang ni ke? Ni kanan ni Izzat. Kita makan. Betul lah. Kedai mamak tu lah. Kat Nisa ini lah. Okay, thank you. Thank you. Inilah Ati dengan Atijah semua. Jom. Oh, kan nak? Okay, thank you. Thank Order you. detail, ya. Yes.
Dah bayar ke, Mak? Okey, dah. Oh, thank you. Online ya? Okay, thank you so much. Thank you, Aunty. Thank you so much. See you. Handphone tak tinggal. Aduh. Apa nama kedai dia? Accredited? Jom nak balik. Oh. Bisa? Kita buat video dah. Terbang. Terbang. Kira rebus. Maggi terang. Kalau tak nak boleh ke? Itu dia bakar ke apa? Bakar ke? Dia datang balik ya. Syah, wait. Nak pergi kat abang ni. 100 je. Pergi dia tak tahu nak describe lah tu. Kan? Boleh? Satu tak? Yang ni. This is what makanan yang kita beli dekat terseluar. Kita naik Grab ya. Kaki ya? No. Hai. Careful kepala ni. Ni datang lah. Mak nak baju sini mak. Nanti kita balik je beli. Mak pakai baju malam je ke? Tak macam kaftan. Tapi bukan lagi ni. Di mana? Wah, Mikael. Jodoh kat Ya, itu okey. Nanti buat ikan. Nanti mak nanti mau buat ikan mak. Okey lah, ikan. Balik duduk orang negara tu tak mandi. Baru mandi Alhamdulillah. Very dangerous. Mana survival mak dekat sini. Bank punya. Oh. Oh, King Bangkok. Okay, kita naik kereta Pajero Sport. Bye. Tanya, bismillah. Makan. Hanya gila. Masuk terus. Masuk dalam mulut. Kunyah ke telan? Bismillah. Sebagai Bismillah. Alunya suka kan? Tak, patutnya pakai lemon tau. dia ada cili. Tak, dia bagi limau lah bela ni. Tak. Kita jangan makan telan je. Nanti orang muntah-muntah. Macam gelap. Weh, cepatlah mandi kat solat. Sedap. Mana bukan That's good. Okay. Nice. Telan dia kena duit. Alhamdulillah. Selamat nak bikin. Congratulations.